Terlalu sejuk. Terlalu sejuk kan. Memang sejuk. Sejuk tak daya. Tak daya. Kena balik Malaysia cepat-cepat. Fai. Give me Fai. Tak 600 dulu ni. Ya. Mi metohon. Sekarang kita nak goreng keropok daripada my wife. Daripada Terengganu, tapi my wife goreng. Oh, sedap ni. Panas. Goreng keropok. Oh, daripada Terengganu ke Interlaken, Switzerland. Salji tunjuk tu, salji. Oh tu, salji. Gila tadi. Sedap ni. Makan keropok sambil tengok view. Okey guys, dah siap dah keropok. Oh, gila. Macam mana? Okey keropok ni. Keropok ni okey, beku sikit lah. Ceri. Ambil dia punya tu dalam beg abah. Dah makan sekali. Bola panas. Bawa air panas. Angin ni sejuk. Let's go guys. Kita nak masak nasi goreng by my wife. Mocik. Okay, nasi goreng. Kita hari yang keempat ni, betul? Keempat, ya. Hari keempat. Yang mana? Okay, tidur semalam macam mana? Review sikit tidur semalam. Terlalu sejuk. Terlalu sejuk kan. Memang sejuk. Sejuk tak daya. Tak daya. Kena balik Malaysia cepat-cepat. GoPro. Lawa. Cuaca yang baik hari ni. Nice. Lawa. Cantik gila. Ada api. Okey, nasi goreng pagi ni guna perencah Adabi. Mudah. Perencah nasi goreng. Mudah, senang and sedap. Cakap sikit. Sedap nasi goreng guys. So, pagi ni nasi goreng. Segar. Tak sabar nak makan. Sejuk-sejuk ni makan nasi goreng. Selamat pagi guys. Hari kedua dekat Switzerland. Kalau ikutkan dah 4 hari. First dekat Itali sebelum ni. So hari kedua dekat Switzerland. View sangat cantik. Nice gila babe. Kalau boleh tengok belah sana, salji guys. Ada salji tu belah sana atas. Tu. View sangat cantik pagi ni. Sangat indah. So sekarang kita nak pergi sarapan jap. Lepas tu kita nak pergi jalan-jalan. Korang layan je. Nasi goreng dah siap. Nasi goreng dah siap. Let's go. Makan nasi goreng. Nasi goreng panas-panas. Sedap. Makan sikit. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Okey guys, sekarang ni nak pergi buang sampah. Banyaklah sampah ni. Dekat mana buang sampah? Bos speaker. Ni tandas dia korang. Kalau korang nak tahu, ni tandas tempat mandi, tempat cuci pinggan ke, mandi budak pun ada. Okey lah, fasiliti okey. Fasiliti memang lengkap dan mudah. Buat tandas ni. Jom. Ada tempat mainan budak. Boleh main lah ni. Boleh main ni. Adalah budak-budak punya tempat permainan. View cantik. Pergi membuang sampah. Kat mana membuang sampah? Sudah. Malas betul menanya. Dekat sini juga bukan sekadar korang boleh naik camper van untuk bercamping. Dia ada macam rumah-rumah kecil-kecil. Macam ada homestay lah, chalet macam ni. Nampak? Rumah-rumah kecil boleh sewa tidur kat sini. Tapi mahal lah. Sedangkan tapak untuk camper van pun nak mahal ni ke pula rumah macam ni lah. Okay, sekarang kita berada dekat Interlaken. Kita tengok ni
Orang main sky ni. Alamak dia turun. Oh. Payah terjun. Dia makan daripada atas sana turun kat sini. Wah, nice. Lepas-lepas kat sini jap. Dekat area bandar Italakan. Hey, dia. Wah, landing. Gempak je. Ada bandar Italakan guys. Kat sana banyak lagi. Ada bandar ada makanan halal. Banyak kedai makan halal dekat area Italakan ni. Elok. Push lawa kereta. Ni. Sini. Mana? Lepas sini nak teduh. Sini teduh nak dukung pula dah. Sini teduh sikit. Oh. Okey. Kita tutup lah. Okey. Cakap apa? Nak tunggu giliran naik paragliding. Oh, naik paragliding. Akan luncur kat sini. Oh, wow. Naik beratas turun sini. Ui. Ya. Ui. Lepas tu kita akan naik kereta itu. Akan naik kereta ni? Porsche dengan Lotus. Wah, memang gempak RM1,000. Melayar. Kuda. Ada kuda. Gedegak. Okey. Hadi. Buat apa? Ni, turunkan. Awak. Keluar. Baby panas ni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wah, ada love. Special ni. Nyanyi dah semula. Sebab Bisi birthday Berapa harga kek ni? Jangan tengok belum tunjuk kat kamera tu. Tu kamera ni. Bukan 1, 2 Siapa belanja? Wah. 600 dua ni. Ya. Alah, ya Allah. Bukan mahal, bukan murah tu ni. Ni 11. Birthday yang ke-27. Terima kasih fotografer. Oh, ini 13 piece. Tu kebab pun, ada kebab 13. Kebab dekat Italakan. Oh, sok. Kebab. Nah. Sini mana? Makan. Ada dia. Tak ada. Beri adik sikit. Beri adik. Roti lah, kepedas. Pedas kau. Alright, kita dah sampai dekat Zermatt. Kita nak pergi tengok Gunung Matterhorn. Kita parking dekat basement. Kita akan naik ke atas. Let's go. Alright, sekarang kita orang dah beli tiket. Beli tiket kat sana. So sekarang ni kita orang dah naik ke atas. Jom, let's go. Tunjuk sikit tiket. Tunjuk sikit. Tu dia. Tangan jangan ketok. Jadi, sekarang kena scan tiket dulu. Alright, thank you. Let's go. Sekarang ni dah naik ke apa ni? Train. Nak ke Gunung Matterhorn. Apa dia? Cermin kelabu lah. Aduh. Tak boleh ambil gambar review lama. Oh, kelabu. Aduh. Belah sana juga pegang. Kacau dah. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai dekat Zermatt. Ni di sekitar bandar Zermatt. Kita dah naik train tadi. Kalau korang nak tahu, kereta dekat sini semuanya pakai elektrik guys. Nampak belah sana. So tak ada minyak, tak ada apa. Sebab dia dekat bandar atas. So dia tak ada minyak, tak ada
apa pam minyak apa semua. So ada kereta elektrik saja. Pegang. Papa baru nak bercerita. So dekat sini ada kereta elektrik saja. So inilah di sekitar Bandar Zermatt, bandar kecil. Singgah dekat Ko-op, yap. Beli air lagi nak makan kat atas. Berapa ringgit tu? Avian. Avian. Ini semua Avian, nampak? RM1.15 je. Gila, murah. Betul lah, harga dia lah RM1.15. Dah tak 5. Coklat Swiss. Tapi korang kena hati-hati, coklat kat sini tak semuanya halal. Tapi yang ni halal, korang boleh try. Yang penting Toblerone kena ada. Jadi nak pergi gunung naik atas tu, kita nak ambil gambar dekat dia punya gunung Matterhorn. Ni gunung Matterhorn ni. Tu gambar dia kat situ. Tu dia. Yang ni tak ada jangan. Ni boleh, biskut ni boleh makan. Sebab ada vegan. Tu ada vegan. Ada vegan ni menandakan boleh Bio makan. vegan tu nampak tu. Halal. Halal, alright. Halal. Ada kuning tu maknanya halal. Dah, jom. Yelah, bayar lah. Benda Muslim friendly. Ni banyak lah barang ni. Okey ada tu bukan. Itu benda apa? Nombor katok. Tengok sikit beli barang. Tengok dalam. Plastik tu saja dah mahal. Beli barang ada dalam 3-4 barang. RM100 guys. Apa ambil plastik ni kat kita tadi mahal lah. Memang mahal. Kat Swiss ni semua benda mahal. Tengok sikit plastik harga berapa jap? Tengok plastik harga berapa? Plastik harga 0.4. 0.4 maknanya Satu RM2.50. 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 Plastik saja RM2.50. Gila. Nak sikit nak papa makan apa? Nak papa makan biskut. Makan biskut ke tempat sejuk? Makan biskut je? Biskut je. Mamam. Pandai. Sidik lah nak papa. Pandai. Give me 5. Tak nak. Kau dah nampak gunung Toblerone tu atas. Ni. Tu Toblerone. Mana coklat Toblerone? Sama tak? Lain je. Toblerone. Sama. Sama. Mungkin dia dah potong sikit kot. Nice. Kami meneruskan perjalanan untuk ke naik ke atas. Kita orang tak naik Gona Grab sebab Gona Grab mahal. Tak ingat lah nama benda. Mahal sangat. Gona Grab mahal sangat guys. 800 lebih seorang. Kita orang beli tiket naik Tel Station Sanega Roton. Beli tiket ni murah sikit berbanding dengan Gona Grab. Tengah beli tiket. Beli tiket kat sana. Mana? Iya, adik lapar. Jadi kita makan. Okay, jadi kita pergi mama. Tuan dah naik. Aduh, nak buat rakam video tak ingat benda apa nama ni? Bukit Bendera. Apa nama benda ni? Benda yang macam benda sengit ni. Kita naik benda sengit lagi ke atas. Tak ingat benda apa. Gila. Pindah lah. Bawah ada macam tu. Atas ada macam tu. Laju no. Laju kan. Harap dapat view yang tinggi. Laju. Wah. Memang tak ada view. Memang tak ada view. Alright guys, sekarang kita dah sampai dekat atas. Wah, memang cantik gila. Okay. Mana guna Matterhorn? Wah, ada salji sikit. Matterhorn lagi dekat guys. Wow, kita dah sampai. Boleh tahan sebab kena naik tangga sikit. Penat juga bunga.
Hah? Naik lagi. Oh. Baru lepas siap mendaki kan. Oh. Mat. Hah, apa yang jatuh? Gunung Matterhorn. Yalah. Kakak dia pun penat. Semua dah penat. Okay, bekah ni maintenance pula. Tutup ke tak boleh turun naik ke bekah. Oh, lawa cantik. Nice. Matterhorn. Lepak bawah tiang. Oh. Matterhorn. Oh. Tak apa tu. Ayo dia. Makan mi. Oh, gila. Mi Matterhorn. Sedap ni. Memang sedap eh? Oh, ni kenyang apa? Oh. Steady. Makan rendang dengan ketupat. Di Matterhorn. Oh, yalah. Tempat import jauh ni. Steady.